Morning everyone. Pagi ni actually kita nak pergi check at sunrise. Let's go lah, ikut kami. Masih lagi berkabus dan gelap ya. Nampak tu. Let's go. Inilah hakikat dan juga kejadian sebenar. Tengok tu. Yang jadi, wow. This is the view. Cantik weh. Sekejap ni. Lawanya. Sangat-sangat nature ya. Bunyi ayam. So inilah view Nong Talai. Kalau Talain panggil itu Nong Talai. Tapi dalam Google Map hampa saja Nong Tail. So, view kat sini sunrise sangat cantik. Kita sedang nampak sekarang ada satu bot kecil dah kat situ. Mungkin mancing ke apa. Hampa tengok ah. Bila pantulan cahaya tu, lawa gila. Fat masih tengah ambil gambar dengan selfie stick, sangat membantu kat sini. Thank you so much kepada saya lah yang bawa kan. So kita tapau kat 7E. So what is I say? TI 7-Eleven Thailand. Enjoy the view. So kita nak pergi Emerald Pool, let's go. Awak hantar apa? Kau tak apa je aku pakai helmet dengan topi ni. Mana pergi manusia pun tak tahu, kami je. Kita nak pergi ke information center sama kawan kita kat situ. Let's go. Makan. Foreigner buat apa? Sekarang kita dekat mana? Kita tengok. Ni, kita kena pergi yang Blue Pool tu. Blue Pool tu pun tak boleh mandi. Okay, sekarang kita kat Dirt Road nombor 1. Weh, lapar hati meter. Jom, tapi awal lagi. Let's go. Berberan. Dah ada Dirt Road, The Pool, Workshop, Irene of Hermit, Nature Trail, Emerald Pool, Blue Pool. So let's go. Jom. Oh, this one cannot swim. Kita nak find Blue Pool today. Map. Jom. Marilah kita berjalan selama 1 km. Hah? Itu aku tak tahu lagi. Myself in the endless memories of the end right from
dia guys. Dari sini bersam. Benar-benar Asia. Wah, fantastis ya. Baca tak? Tu dia, penyelam dari Malaysia. Baca apa lagi? Kita dah nak check out. Tengah siap. Fadilah kat situ. Inilah bilik kami. Hari lah awak nak tunjuk. View pagi. Shuffle hampa tunggu je tepi-tepi jalan. Pagi-pagi ni akan ada. So nak berobat pergi ke stesen bas Krabi. Sebab kami punya bas pukul 10.30 macam tu. Dia akan pick up orang untuk naik dalam bas ni. Ni view last before kita balik. Bye Krabi. Next time kita mai kita PPP Island pula. Oh, kita tak share lagi ya. Tadi sekarang kita lah dekat stesen bas Krabi, which is kita beli tiket dekat kaunter belakang tu. Nak balik ke Hat Nyai dulu pukul 10.30. Sekarang 9.45 Thailand. Tengoklah bag-bag yang ada kat sini. Ni kaunter kita. Buka dah sebab banyak gila ni. Dah tunggu bas kami 10.30 tak sampai-sampai lagi. Kami dah 2 jam kat sini. Border Thailand sampai sini kat Allah. Tu kah?